Ustaz nak tanya, apakah amalan boleh diamalkan secara istiqamah untuk melemahkan gangguan sakit dalam badan? Gangguan sakit dalam badan ni sama je amalan secara istiqamah yang disebut-sebut sebelum ini. Yang disebut-sebut sebelum ini. Beramal dengan Yasin. Beramal dengan Yasin seboleh-bolehnya setiap hari. Setiap hari. Baca, tiup pada tangan, rauk seluruh tubuh. Rauk seluruh. Hak asas tu, fardu tu, tak usah cerita lah. Hak tu jangan tinggal dah. Kemudian semaya malam. Semaya malam. Bangun semaya malam. InsyaAllah Allah lemahkan selemah-lemahnya jin sakit. Tapi kita ni nak bangun semaya malam ni hak susah. Hak lain boleh buat belakang, beli produk boleh buat, beribu boleh buat. Pergi berjumpa perawat tu, sampai ke Indo boleh buat. Tapi ada amalan mudah, payah nak buat. Ikhtiarlah, cuba bangun. Tapi selain daripada tu, saya sebut tadi, baca Yasin. Baca Yasin ni, jari ni, letak kat tangan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala suratim mustaqim tanzilal azizir rahim sampai habis. Habis tangan ni, pusing tangan ni pula. Habis semua sekali tiup, dia akan jadi 2 round. Habis ayat Yasin tu 2 round sampai sini. Habis ayat Yasin tu tiup pada tubuh kita, pada tangan kita, kemudian rauk seluruh tubuh. Kita niat, ya Allah biar sakit, luka segala jin-jin yang ada duduk dalam tubuh aku. Ya, beramal. Yasin, buat yang tu tak payah sebut lain lah. Banyak dah sebelum ni pun ada sebut dah tuan-tuan. Kalau ada buku amalan Kendiri Darussalam tu, RM8 Yasin tu, amal dalam tu. Ambil Yasin tu, kemudian sambung dengan amalan Kendiri 3. Bolehnya 1, kemudian 3. Sebab amalan Kendiri 2 untuk penyakit fizikal. Jadi ambil amalan 1 untuk umum, kemudian amalan 3 untuk masalah sihir, gangguan dan seumpamanya.